Angkatan Tentera Malaysia ATM diarah menjalankan siasatan dalaman segera berhubung dakwaan berlaku aktiviti tidak bermoral dalam kem tentera seperti yang tular di media sosial. Menurut Kementerian Pertahanan MINDEF, siasatan berkenaan perlu dilakukan bagi memastikan kesahihan dakwaan terbabit. Bayangkan sebuah institusi yang dibina atas disiplin, kehormatan dan pengorbanan. Tapi pada awal tahun ini, satu perkataan mula berlega di media sosial. Pendek, ringkas. Ya. Ia bukan nama operasi ketenteraan. Ia bukan kod latihan. Tapi menurut dakwaan, ia adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam ni kita akan bongkar apa sebenarnya ya dalam anggota Tentera Malaysia. Dan persoalan paling penting, adakah ia benar atau sekadar cerita viral yang terlepas kawalan? Istilah ya mula secara terbuka oleh netizen di media sosial. Menurut dakwaan yang tersebar, ya merujuk kepada wanita yang dibawa masuk ke dalam kem tentera untuk tujuan hiburan tidak bermoral, termasuk minuman keras dan aktiviti yang melanggar undang-undang. Angkatan Tentera Malaysia, tolonglah bagi justification. Kalau item-item yang dibongkarkan berkaitan dengan mass night, berkaitan dengan isu sosial ataupun maksiat yang berlaku di dalam camp, termasuk juga korupsi sebelum ni yang viral, kalau benda tu berlaku betul-betul di dalam camp, macam mana orang nak memartabatkan ataupun mengangkat dan menghormati Angkatan Tentera Malaysia tu kalau item-item itu berlakulah. Kita tekankan di sini, ini adalah dakwaan, bukan fakta yang telah disahkan. Tiada definisi rasmi, tiada dokumen bocor yang disahkan. Tapi apabila terlalu ramai menceritakan versi hampir yang sama, orang mula bertanya, dari mana datangnya cerita ini? Isu ini tidak bermula dari media arus perdana. Ia bermula seperti kebanyakan kontroversi zaman sekarang, media sosial. Beberapa posting muncul di TikTok dan Threads diikuti dengan tangkapan layar mesej peribadi yang mendakwa pengalaman dari orang dalam. Pada peringkat awal, ramai menganggap ini hanya gosip. Tetapi jumlah cerita semakin bertambah. Coraknya hampir sama. Kem tentera, pegawai atasan, tekanan kepada bawahan. Dan bila nama-nama berpengaruh mula berkongsi, isu ini meletup. Beberapa individu mendakwa mereka adalah anggota atau bekas anggota. Mereka menceritakan satu perkara yang sama, budaya senyap yang tidak pernah dibincangkan secara terbuka. Menurut dakwaan, ada acara hiburan yang dianjurkan secara tertutup. Pegawai bawahan dikatakan perlu ikut saja. Ada yang mendakwa terpaksa menyumbang wang. Ada yang mendakwa tidak berani melawan kerana takut kerjaya terjejas. Sekali lagi, ini semua belum dibuktikan. Tapi persoalannya, jika ia tidak pernah berlaku, kenapa begitu ramai menceritakan kisah yang hampir serupa? Dalam mana-mana organisasi beruniform, hierarki adalah segalanya. Menurut penganalisis ketenteraan, budaya ikut arahan boleh menjadi berbahaya jika disalahgunakan. Beberapa dakwaan menyebut pegawai junior tidak berani menolak jemputan atau arahan tidak rasmi. Dan di sinilah persoalan etika muncul, di mana garis antara arahan dan penyalahgunaan kuasa. Apabila isu ini meletup, reaksi rakyat Malaysia terbagi kepada tiga. Pertama, golongan marah. Mereka melihat ini sebagai pengkhianatan kepada institusi negara. Kedua, golongan skeptikal. Mereka menganggap ini hanya cerita viral tanpa bukti. Ketiga, golongan sinikal yang bergurau, mengejek, mungkin kerana sudah biasa dengan skandal. Tapi dalam semua reaksi ini, satu perkara jelas. Kepercayaan awam sedang diuji. Akhirnya, Kementerian Pertahanan Malaysia bersuara.
MINDEF mengesahkan bahawa siasatan dalaman telah diarahkan bagi meneliti dakwaan budaya ya ini. Kenyataannya menegaskan dakwaan itu juga tidak mencerminkan budaya, nilai dan amalan sebenar ATM yang berteraskan disiplin, profesionalisme serta pematuhan ketat terhadap prosedur keselamatan. Sekiranya benar, tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak selaras dengan peraturan, tata cara serta undang-undang semasa yang boleh mengelirukan masyarakat serta menjejaskan reputasi Kementerian Pertahanan dan ATM. Komitmen berterusan dalam memastikan tahap disiplin, integriti dan profesionalisme warga pertahanan berada pada tahap tertinggi. Selain tidak bertolak ansur terhadap sebarang perlakuan yang boleh menjejaskan imej dan kredibiliti institusi pertahanan negara. Dalam kenyataan rasmi, mereka menegaskan ATM tidak mengamalkan budaya seperti yang didakwa. Jika benar, tindakan tegas akan diambil. Tiada kompromi terhadap disiplin. Namun, mereka juga meminta orang ramai tidak membuat spekulasi. Beberapa bekas pegawai tentera tampil memberi pandangan. Ada yang mengatakan jika aktiviti seperti ini berlaku secara berulang, mustahil ia tidak disedari oleh pihak atasan. Ada juga yang berkata cerita ini mungkin dibesar-besarkan, tapi tidak mustahil wujud kes terpencil. Perbezaan pandangan ini hanya menambah satu soalan besar. Sejauh mana kebenaran yang belum kita ketahui? Jika dakwaan ini benar, implikasinya sangat-sangat berat. Aktiviti pelacuran adalah haram di Malaysia. Penyalahgunaan kuasa juga satu kesalahan serius. Tapi lebih besar dari undang-undang, ia soal maruah. Tentera bukan sekadar pekerjaan, ia simbol kedaulatan negara. Dan bila simbol itu tercalar, kesannya dirasai oleh seluruh rakyat. Sehingga video ini dirakam, siasatan masih berjalan. Tiada nama diumumkan, tiada keputusan rasmi didedahkan, dan mungkin itulah bahagian paling merisaukan. Kerana dalam kekosongan maklumat, spekulasi akan terus hidup. Kita tidak tahu apa keputusan siasatan ini nanti. Kita tidak tahu siapa yang benar atau siapa yang berbohong. Tetapi satu perkara pasti, isu Ye bukan sekadar cerita viral. Ia adalah cermin yang memaksa kita bertanya, adakah kita cukup berani membetulkan kesilapan walaupun yang melibatkan institusi paling dihormati? Apa pendapat korang tentang cerita ini?